Kita nak MB dan pentadbiran kerajaan negeri untuk berani. MB ni berani, kita tahu MB berani. Kalau ni Saiful curi point saya lah. Jadi apa yang doktor minta tu adalah spesifik. Saya nak bagi secara spesifik lah, kan. Dari segi spesifik lah, kalau cakap ni mungkin kerajaan negeri kena bayar duit kat saya konsultasi fee, kan. Saya bagi spesifik untuk kebaikan orang kena. Ya, spesifik strategi, kan. Kita nak MB dan pentadbiran kerajaan negeri untuk berani. MB ni berani, kita tahu MB berani. Benda yang orang lain tak boleh buat pun dia berani buat, kan. Jadi dia kena berani. Dia kena tengok syarikat-syarikat mana yang melibatkan diri, yang syarikat JLC yang terlibat dengan perniagaan yang private sector boleh buat, dia patut lepaskan. Jual ke dengan lesen-lesen apa semua. Tu boleh menyumbang kepada kerajaan negeri. Contoh macam kedai grow lah, senang. Orang lain pun boleh buat pertanian, boleh buat estate padi, boleh buat estate nanah ke, ataupun tanaman-tanaman lain, kan, perikanan ke. Bagi kepada syarikat, jual rights tu, jual syarikat tu kepada, dapat duit untuk ni. Jangan libat dengan benda-benda yang private sector boleh buat secara langsung, kan. Jadi don't get the government involved in businesses yang private sector boleh buat. Satu. Yang kedua, mungkin aset-aset strategik lah, macam tanah. PKNK banyak tanah. Okay, pengurusan tanah tu tak apa, kita boleh serahkan kepada PKNK. Tapi ladang, contohnya ladang, kan. Ladang-ladang PKNK diuruskan oleh kumpulan ladang, ya. Tapi ladang-ladang PKNK di Kedah saja, kan, tak banyak mana. Apa kalau kita serahkan kepada syarikat-syarikat yang lebih besar macam Felda contoh, ataupun yang Sime Darby, kan, economies of scale ada kat situ. Jadi dia boleh uruskan dengan lebih ni, mungkin hasilnya lebih baik, keuntungannya lebih baik, dan boleh menyumbang kepada kerajaan negeri dalam bentuk dividen ataupun royalty.